Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dana Ashraf, memegang kad matrik C23A1457. Hari ini saya akan membentangkan satu poster yang bertajuk Dua Dimensi Tanda, iaitu antara Dewa Zeus dan Dewa Venus. Tugasan ini bertujuan untuk meneroka bagaimana mitos klasik tidak berfungsi sekadar sebagai instrumen sastra atau cerita yang purba, tetapi bertindak sebagai sebuah sistem komunikasi massa yang sangat kompleks. Kajian ini telah bersandarkan sepenuhnya kepada kerangka teori mitos yang dipelopori oleh ahli semiotik terkenal iaitu Roland Barthes. Menurut Barthes, dalam karyanya Mythologies, mitos merupakan satu mekanisme bahasa yang membawa, menyebarkan dan mengekalkan ideologi tertentu di dalam sesebuah masyarakat. Beliau memperkenalkan sistem tanda dua peringkat yang sangat sistematik. Peringkat pertama ialah tahap denotasi, iaitu tahap literal di mana gabungan antara signifier iaitu penanda dan signified iaitu petanda membentuk satu tanda linguistik yang asas. Bagaimanapun, sumbangan terbesar Barthes adalah pada tahap kedua atau tahap konotasi. Pada peringkat ini, keseluruhan tanda literal daripada tahap pertama tadi telah ditumpangi dan bertukar fungsi sebagai signifier atau penanda baru. Penanda baru ini kemudiannya diisikan dengan signified yang baru iaitu nilai kadar, budaya dan kepentingan ideologi kelas pemerintah. Melalui proses yang dinamakan sebagai naturalization atau penaturalisasian, mitos berjaya menyembunyikan agenda politik atau sosial yang tersirat, lalu menukarkannya menjadi sesuatu yang dianggap lumrah, munasabah dan sebagai satu kebenaran mutlak yang diterima oleh masyarakat tanpa sebarang keraguan atau bukti nyata. Di dalam isi perbincangan yang pertama, analisis kedalaman mitos Yunani iaitu watak Zeus. Seterusnya, mari kita alihkan perhatian kepada bahagian perbincangan yang pertama iaitu analisis terhadap mitos Yunani dengan memilih watak Zeus ialah raja segala dewa di Gunung Olympus. Jika kita melihat poster ini pada lajur kiri, proses pembongkaran semiotik dilakukan secara bertingkat. Pada tahap pertama iaitu denotasi, kita melihat signifier atau penandanya membentuk sosok fizikal seseorang lelaki yang perkasa, berjanggut lebat dan sedang memegang senjata petir ataupun thunderbolt. Signified atau petanda literalnya adalah kepercayaan masyarakat Yunani kuno bahawa sosok ini ialah dewa yang mengawal langit, cuaca dan guntur. Namun, jika kita menggunakan lensa Roland Barthes untuk menembusi tahap kedua, tanda literal dewa langit ini sebenarnya merupakan sebuah topeng kepada ideologi keadilan kosmik dan sistem patriarki. Di dalam naratif sastra klasik Yunani, Zeus digambarkan sebagai hakim tertinggi yang mengatur tantanan alam semesta dan menghukum sesiapa sahaja, sama ada manusia ataupun dewa, dewi-dewi lain yang melanggar sepadan moral dan undang-undang adat. Melalui proses penaturalisasian makna, mitos Zeus ini berfungsi sebagai alat komunikasi geopolitik dan kawalan sosial yang memberikan mesej kepada rakyat Yunani purba bahawa struktur kekuasaan sosial yang meletakkan ketua lelaki atau raja sebagai pemerintah mutlak adalah sesuatu yang suci dan selari dengan kehendak alam semesta. Sesiapa yang cuba menerhaka kepada pemerintah atau melanggar undang-undang tidak bertulis masyarakat akan digeruni kerana tindakan tersebut dianggap boleh merosakkan keharmonian kosmik dan mengundang bencana alam daripada Zeus. Di sinilah kita melihat bagaimana ketakutan mistik digunakan untuk mengekalkan kepatuhan sosial dan kestabilan politik dalam dalaman tamadun Yunani. Seterusnya, mari kita bandingkan pula dengan tradisi tamadun Rom melalui watak Venus yang terletak pada lajur kanan poster saya. Berdasarkan teks sejarah yang saya teliti, mitos Rom mempunyai sifat yang berbeza daripada Yunani. Orang Rom tidak mempunyai sistem legenda yang berturutan sejak awal. Sebaliknya, mitos mereka dibina secara pragmatik seiring dengan pertumbuhan Empire Rom. Apabila Rom menakluki pelbagai wilayah baharu, mereka menyerap kepercayaan tempatan dan melakukan asimilasi budaya, termasuklah menyerap sistem intelektual Yunani dengan mengambil Dewi Aphrodite dan merekonstruksikannya menjadi Dewi Venus. Dari aspek denotasi pada tahap pertama, penandanya iaitu signifier ialah imej seorang dewi wanita yang jelita yang telah dikaitkan dengan simbol cinta, air dan kesuburan alam. Manakala petandanya, signified, ialah simbolisme keagamaan Rom terhadap aspek penciptaan dan pembiakan fizikal. Walau bagaimanapun,
Analisis batas membongkar satu transformasi ideologi yang luar biasa pada tahap kedua dan konotasi. Penulis dan penyair Rom telah mengangkat tanda Venus ini menjadi penanda baru yang membawa ideologi imperialisme, asimilasi budaya dan kedaulatan politik. Venus tidak lagi sekadar dewi cinta yang pasif. Beliau telah diangkat sebagai Venus genetrix, iaitu ibu leluhur dan pelindung suci bagi seluruh bangsa Rom melalui keturunannya, iaitu Iones. Mitos ini direkonstruksi untuk memberikan legitimasi ilahi atau pengesahan rohani kepada peluasan kuasa ketenteraan Rom. Melalui mitos ini, tindakan Empire Rom menakluk wilayah-wilayah asing dan menjajah pelbagai bangsa dipemurnikan di mata rakyat dan wilayah jajahan. Penjajahan tersebut digambarkan bukan sebagai satu penindasan kejam, melainkan sebuah proses penyatupaduan berbilang budaya dan direstui oleh Ibu Agung Empire bagi membawa kemakmuran dan kesuburan baharu kepada dunia. Sebagai rumusan ataupun penutup, kepada pembandingan saya ini hari ini, analisis semiotik menggunakan teori Roland Barthes dengan jelas membuktikan bahawa watak Zeus dan Venus memikul fungsi politik yang jauh lebih besar daripada sekadar watak fiksyen sastra purba. Kedua-dua tamadun ini telah menggunakan sistem tanda peringkat kedua untuk menyembunyikan agenda serta kepentingan struktur pemerintahan masing-masing di sebalik naratif suci ketuhanan. Jika kita buat pembandingan sintesis, mitos Zeus dalam tamadun Yunani dibina untuk memelihara kestabilan domestik ataupun dalaman melalui pengukuhan undang-undang adat, kawalan jantina patriarki dan ketakutan kosmik. Manakala mitos Venus dalam tamadun Rom direkonstruksi sebagai pragmatik untuk menyokong keperluan luaran, iaitu membunyikan agenda perluasan kuasa imperialisme, menguruskan kepelbagaian masyarakat berbilang budaya di wilayah taklukan dan membina identiti politik negara yang kukuh. Melalui proses penaturalisasian atau naturalization yang dijelaskan oleh Barthes, nilai-nilai ideologi golongan pemerintah berhasil disuntik masuk ke dalam minda masyarakat awam sehinggakan peraturan sosial dan geopolitik yang dicipta oleh manusia itu dianggap sebagai satu hukum alam yang lumrah dan wajib dipatuhi. Kajian ini memberi impak penting kepada kita untuk memahami bahawa media komunikasi massa walaupun dalam bentuk mitos purba ribuan tahun dahulu mempunyai kuasa yang sangat besar dan membentuk struktur undang-undang, corak pemikiran dan sistem politik sebuah tamadun merentah zaman. Sekian sahaja pembentangan poster infografik daripada saya. Saya membuka ruang jika ada sebarang soalan atau pandangan daripada pensyarah memperkenalkan sekalian. Terima kasih.